Best sangat ke pakai Alphard ni yang ramai orang duk gila? Kena pakai dulu lah baru tahu. Yang aku nak cerita ni pasal dia punya maintenance. Ini balance shaft dia. Benda ni bergigi dan dia dah hancur. Sepehan ni semua kalau sumbat minyak memang tak naik. Bukan kata enjin je jam, kepala owner pun jam. Ini yang baru punya lah. Benda ni kena tukar setiap 80 ke 100 ribu. Bukan Alphard je tau. Velfire, Estima, Harrier, Camry pun sama juga. Kereta macam ni bila cc dia besar, enjin dia akan lebih bergegar. Balance shaft ni peranan dia untuk kurangkan gegaran enjin tadi. Kalau dia pecah tengah jalan, kemungkinan enjin kita kong, kena overhaul ataupun lebih teruk, memang kena buang tukar yang baru. Nak tahu dia problem senang je. Waktu gear P ataupun N ada gegaran dekat enjin, ataupun waktu kita bawa ke kita ada dengar bunyi kasar kat enjin. Tapi tak payah tunggu macam tu lah. Kalau tak jadi macam owner Alphard ni lah. Kita dah bagi tahu dia sebelum ni. Tapi dia kata relax dulu. Tiba-tiba benda kena tengah jalan. Untuk balance shaft ni kos dia lebih kurang dalam 1,500. So pilih lah nak tukar awal ataupun spend 4-5 ribu untuk tukar enjin. Untuk orang yang pakai kereta macam ni, apalah sangat secebis je. Sekarang dah tahu, share video ni banyak-banyak. Ramai kat luar tu yang pakai kereta-kereta macam ni. Pakai pandai tapi nak jaga ni tak tahu.